Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Charger Shah Alam. Kita ada sebuah Myvi Okay, so owner datang kat sini upgrade. Orang kata full system Kenapa kita bagi tahu full system? Dia bermula daripada speaker depan belakang, dia ambil two-way punya. Owner nak main two-way. Lepas tu ini subwoofer. Lepas tu DSP daripada Rainbow. Lepas tu kalau yang speaker ni Carrozzeria ini daripada automotive punya series lah. Untuk subwoofer. And then dia buat double layer. Okay, nampak? Ini dia punya contoh lah. Okay, dia ambil 2 layer. Okay, so bila bermain dengan sound system memang kena setting. Kalau kita perasan dekat sini, kita punya technician dalam ni, nampak? Dia tengah setting lah. Okay, DSP, nampak? Kalau perasan korang nampak letak dalam tu, nampak laptop kat situ. Okay, so dia punya bunyi pun dah kedap udara. Sebab apa? Subwoofer 2 layer lah. Okay, so korang geng-geng, tak kisahlah kita Pro 2 ke, Proton ke, Honda ke apa, yang nak main sound system yang baik, boleh hadir di Fancy Charger Shah Alam. Kita akan bagi harga special dan juga promotion terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you. Okay guys, so macam yang kita tengok tadi, yang video yang saya bagi tahu untuk pasang DSP tadi setting. So kita pakai yang setupnya Rainbow punya Mostly siapa yang tahu-tahulah Rainbow ni daripada made in German lah. Okay, so ini dia punya tempat setup. Okay, dia semua ada bar dia ada 31. And then channel dia ada 6 lah. Okay, so siapa-siapa yang main sound system dia tahulah apa yang saya nak sampaikan yang ni. Sebab apa? Tak semua orang yang boleh buat setup DSP macam ni. Kita ada dekat sini manager kita nama dia Akok. Dia professional bab setting DSP ni lah. So korang tak perlu ragu, tak perlu risau, hadir jumpa kita. Kita akan buat yang terbaik untuk setup DSP. Okay, ngam, see you.